motivasi yang terbaik adalah kematian. Pasangan kita boleh tunggu, anak-anak kita mungkin dia boleh sabar, tapi kematian tak boleh ditunda walau sesaat. Jadi tuan-puan tolonglah, bukan untuk saya, bukan untuk apply mentor tuan-puan, bukan untuk Tuan Muhammad Zulkifli Syafi'i mentor, bukan. Untuk tuan-puan sendiri, tolonglah dalam tempoh 2 tahun ni all out untuk capai 1000 customer, supaya tuan-puan dapat 5 ke 10 ribu sebulan, yang tuan boleh capai impian orang tersayang tanpa berkira-kira. Saya selalu ingat ayat Tuan Zul apa? Amalan orang kaya orang miskin tak boleh buat. Amalan orang miskin orang kaya boleh buat. Kalaulah kita percaya adanya kehidupan selepas kematian, berapa banyak kebaikan yang kita boleh buat untuk menyediakan legasi yang akan mengalir pahala untuk kita walaupun selepas kita mati dengan duit-duit yang kita ada. Contoh paling mudah, arwah Tuan Rahmat